best lah tengok. Kenapa? Tengok Syafiq. Syafiq apa? Pasal ni. Asal apa? Pasal dah injek semua. Kenapa dia buat lakonan tu semula balik lah. Tengok lah, ni lah. Kenapa lah Syafiq ni? Ya weh, kalau fikirkan betul lah, dia macam banyak lagi screen time dengan Syamil daripada Mira. Mira kan, lele. Bukan lele. Mira pun banyak. Dia seorang dia tak faham. Orang dia faham je ni. Dia bukannya orang-orang dia ada ni. Siapa serabut semua tak ada. Dia faham je. Dia tak reti. Nampak dia marah, dia marah. Kerawang pun. Dia marah. Takut. Nak cakap orang rawang lain. Faham je bahasa korang. Dia ni tak habis-habis condemn. Laju. Bila masa cakap laju, mana cakap laju ni? Nampak, dia orang cakap orang utara memang sembang laju dia cakap. Memang saya malas. Dia tu mengaku lah. Dan orang yang malas tu faham. Tapi kenapa awak tak faham? Dia tu laju tak faham. Selalu dia faham. Bukannya hari-hari buka 16 baris seluruhnya. Pakai kain biru juga ni. Mana masalah? Mira memang nak pakai baju warna biru hari Khamis. Ni. Orang yang suka plan warna baju Tapi tak boleh kau ada. Hanya ada plan. Dia yang suka Ini biru. sama dengan Ipan hari ni. So dia rasa join. Dia tak nak jadi nombor 2.